package yang boleh memanjangkan jangka hayat gearbox hampa dengan pengguna Proton CVT. Tengok video ni bagi habis sebab video ni penting untuk hampa. Save video ni sebagai semerujukan hampa. Hilangkan button follow tepi saya. Dan yang paling penting, repost video ni. Di tepi saya ni ada satu Proton Saga FLX alami masalah. Masuk ke gear D tak berlaku pergerakan, masuk ke gear reverse tak berlaku pergerakan. Sebab apa? Dan dalam masa yang sama ada bunyi yang kuat di bahagian gearbox ni. Dan kita nak tunjuk di manakah part-part yang bermasalah. Macam biasa, kalau kata apa mai dekat AYD, kita bagi package yang boleh memanjangkan jangka hayat gearbox hampa dan boleh sedarkan balik gearbox hampa. Kita tukar di bahagian primary pulley dan secondary pulley yang baru. Bukan yang recon punya, tapi kita pasang yang baru. Bahagian primary ni dah mula mengalami tahap kehausan dan dah mula bercala di bahagian bibang dia. Di bahagian bearing primary ni pun dah mula mengalami masalah. Dan bila kita buat overhaul, kita tukar sekali di bahagian steel belt yang baru. Kalau kita betul-betul perhalusi di bahagian steel belt yang lama ni, dah mula mengalami tahap kehausan ataupun dia dah bercala. Kedudukan steel belt di bahagian primary dan secondary, dia akan duduk lagu ni. Dia akan duduk di bahagian tengah ni lah. Tak ada duduk di atas ni. Tapi cantuman dia lagu ni supaya hamba mudah faham. Bila kita buat overhaul gearbox di AYD, ini kelebihan kami. Dah lah tukar primary baru, secondary baru, steel belt baru. Kita tukar sekali drive mode sensor yang baru. Sekali jalan dengan auto filter yang baru. Termasuklah di bahagian o-ring dan oil yang berada di bahagian gearbox ni. Sebab tu kalau orang yang buat overhaul gearbox dekat AYD, susah nak ada return balik masalah. Kecuali kalau ada leaking di bahagian oil drive shaft tu biasalah. Kita akan double check balik. Tetapi di bahagian dalaman gearbox memang susah nak jadi masalah. Sebab kita utamakan kualiti dan prestasi. Sebab kita nak hampa berbaloi dengan pelaburan yang hampa bayar tu. Kalau kata hampa ada masalah yang sama macam Proton Saga FLX ni, nak cari tempat untuk overhaul gearbox hampa, datang cari kami di AYD Auto Service Pulau Pinang. Kalau kata video ni bermanfaat, tolong repost video ni. Supaya kita dapat hasilkan lagi info-info berkenaan dengan gearbox hampa. Terima kasih. Assalamualaikum layan.